Matlamat kita mestilah untuk membolehkan warga emas kita kekal sihat, aktif, berdikari, terus berhubung secara sosial dan dihormati dengan komuniti mereka. The National Health and Mobility Survey 2023 menunjukkan bahawa 43.2% warga emas di Malaysia didapati tidak aktif secara fizikal, terutamanya dalam kalangan mereka yang mempunyai penyakit kronik, masalah fungsi dan pendapatan rendah. Seiring dengan populasi kita yang semakin berusia, kita semakin berhadapan dengan cabaran seperti penyakit kronik, perapuhan, risiko jatuh, masalah mobiliti, polifarmasi, kemerosotan kognitif, kemurungan kesunyian dan pengasingan sosial. Program klinik kesihatan Buntung pada pagi ini telah memberi peluang kepada warga emas kita untuk menjalani saringan kesihatan awal, dan saringan ini adalah percuma. Tidak ada kena apa-apa bayaran, percuma. Ada lebih kurang 8 meja saringan di sini pada pagi ini ya. Selain itu, program pada hari ini juga menggalakkan penyertaan yang aktif melalui senaman kerusi dan jalung rintangan, kuis, bingo interaktif, sesi relaksasi, pameran kesihatan, multidisiplin, cabutan bertuah. Penuaan sihat tidak boleh dicapai oleh sektor kesihatan saja, keluarga penaja, organisasi komuniti dan masyarakat secara keseluruhannya juga memainkan peranan yang penting.